Ustaz, saya nampak anjing hitam. Apa? Anjing hitam ni biasanya dia mengganggu, dia ada kaitan dengan bomoh lah. Anjing hitam ni dia sama juga seperti mana ular, tapi ular tu dia macam dah sampai kepada kita. Anjing hitam ni dia macam sedang melihat perkembangan diri kita. Kalau kita nampak anjing hitam lah, dia tengok kita. Kadang-kadang kalau kita nampak anjing hitam ni, dia akan ada disampingkan juga berkenaan tentang kita nampak peleset yang ada dekat sekitar kita. Orang yang nampak anjing hitam ni biasanya akan ada peleset dekat sekitar dia, ataupun dia nampak burung gagak dekat sekitar dia. Burung gagak, peleset ini adalah merupakan CCTV kepada anjing hitam tadi. Anjing hitam tu lebih kepada bomoh lah pada pandangan saya. Dia sedang memerhatilah CCTV, apa yang awak suka, apa yang awak tak suka, apa awak buat setiap hari. So dia akan mengambil waktu yang sesuai bagaimana dia nak lakukan serangan kepada awak. So kalau perkara ini berlaku, mohonlah perlindungan pada Allah. Bangun tidur, awak ludah ke sebelah kiri dan baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan terselamat daripada masalah tersebut. Kalau rasa letih bangun tidur, awak boleh gunakan minyak bidara gaharu ni lah.